Terima kasih kerana anda dari tadi sudah terpacak di hadapan televisyen untuk menyaksikan Super Spontan minggu yang ke-7. Dan kita mulakan Super Spontan pada minggu ini dengan penyingkiran. Untuk makluman kepada anda yang tidak menonton Super Spontan minggu lepas Buruan Comel kalah lagi sekali. Jadi minggu ini kita ada penyingkiran daripada Beruang Comel. Siapakah di antara ahli-ahli Beruang Comel yang berbaki 5 orang ini yang akan disingkirkan pada malam ini? Mereka cukup berdedikasi dan memberikan komitmen yang sangat mantap. Setiap seorang daripada mereka memang terkenal dengan segala permainan dan mereka semua memang top-top belaka. Jadi, saya memang sedih sangat nak bagi tahu siapa yang tersingkir daripada Beruang Comel. Dengan rasa berat hati dan sangat duka cita, saya ingin umumkan peserta yang tersingkir daripada Beruang Comel ialah seorang yang sudah berumah tangga. Semua pun dah kahwin kan? Kita terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada Yasmin Hani. Tengok, I don't have to play anymore. Boleh deh. Tak dapat main ni. Selamat. Satu-satunya mawar. Bunga yang sangat cantik di antara beruang-beruang. Kau pernah tak naik ni? Tak pernah. Ucapkanlah selamat tinggal kepada Yasmin Hani. Dah. Berikan tepukan untuk dia. All the best. All the best. Okey. Boleh. All the best. Oh, Ramai orang datang. Ganas pun. Amat sedih melihat kepergian dia. Yasmin Hani memang selalu dapat pegang banyak game. Ya Allah. Dalam Super Spontan ni. Lau punya yang kena pakai benda ni. Jasa mudi kena pakai. Ya Allah. Tercekik ni. Cervical collar. Terima kasih Abang Bulan Sabit Merah. Baik-baik Oi, pelan-pelan. Baring pula. Bawa pergi hospital dia, jangan bawa pergi ke lain. Ya. Selamat tinggal Yasmin Hani. Tepuk Yasmin Hani. Susah kalau ada orang. Aduhai. Beruang Comel kehilangan seorang lagi pemain yang cukup hebat. Jadi kita saksikan. Oh, saya ingin menjemput pengurusnya ke loker Yasmin Hani untuk menutup loker Yasmin Hani buat selama-lamanya. Oh. Tepukan gemuruh lagi. Anda sendiri sudah dapat menonton bagaimana Yasmin Hani beraksi dalam pasukan Beruang Comel. Dan setelah loker itu ditutup, kita saksikan luahan rasa hati setiap ahli pasukan Beruang Comel yang terpaksa membuat penyingkiran kepada rakan mereka. Saksikan. Lagu ini saya tujukan untuk awak, untuk awak semua kerana awak the part of the team. Jadi lagu ini untuk awak. Kau bagaikan udara yang membantu kami untuk terus menang. Itu je lah Sorry. Lagu ini untuk awak lah. Anda nyangka pergi dulu, belakang saya pun ikut awak lah. Bila Israel datang memanggil seluruh tubuh. Sebab hang terkeluar. Tapi bukan mana aku tak suka hang, aku tak benci hang. Aku suka agak hang. Tapi this game. Apa yang sejati? Tak guna. I say, don't say any word.